Look usia. Anak jiran ada dekat sini. You sit with auntie? Yo. Ayo. Hanger mana hanger? Hanger mana hanger? Dia tengok kamera guys. Hi guys, welcome back to my channel. If you guys haven't subscribed, please go and subscribe now. So now 1:38 and I'm on my way pergi pick up my friend. Kita orang nak pergi cake event, Cake Nick event 2.0 dekat JB. Tapi it's raining now guys, sebab tu lighting tak ada sangat. I'm so sorry for the bad lighting. Tapi itulah hujan. Event starts at 3. 3 tu dah boleh start register. Tapi right now hujan. Macam mana? Doa baik-baik je lah. So this is my outfit. Nanti I akan tunjuk full outfit. My cake ada kat belakang. I pick up pagi tadi. Tapi I rasa cake I small. I tak tahu I lepas masuk ke tak. Sebab dia punya rules, okay, nak pergi event ni kena bayar tau. And then kita dah bayar dah. Kita dah book last month I think, and sold out ticket dia. And then one ticket with one cake boleh masuk. Okay, one ticket untuk one person je lah. Okay, so yep, I'm so excited to show you guys. So please bear with me. Kita tengoklah hujan berhenti pukul berapa. And event dia jauh sikit, 50 minutes from here. So yeah, we'll see how. Okay guys, now 2:03 and I dah sampai kat rumah kawan I. Tapi dia belum siap. So kenalah tunggu kejap. Saya tak faham lah, saya seorang je pancur dalam dunia ni ke? Ya Allah, temukanlah saya dengan orang pancur macam saya juga. Tak apalah, tunggu je lah nak buat macam mana. Update, korang dengar dia cakap apa? Sekejap, 60 minit dah boleh guna sekejap kan. Tinggal dia boleh potong masuk dalam kereta kau tu. Sekejap parking di depan motor, kejap je. Dia baru nak air rambut dia, ya Allah. Ya Tuhanku, subhanallah. Dah sampai. Recording starts. 10 minit Okey lah tu. Hai. Wah, cantiknya. Weh, kek aku nak macam cari jodoh. Kau tahu tak, aku terfikir tadi, ya Fika time ni boleh tengok-tengok. Maksudnya semua perempuan. Ada lelaki lah. Mana? Ada lelaki lah. Apa ni? Cantik ya kek kau. Kek I macam small je, tengok kek you. Oh, you boleh ke buka? Dah tunjuk boleh. Belum. Boleh ke buka nanti lah. Easy to go, easy going lah. Tiba. Tengok dia pakai sweater je pergi event. Okay? Tada! Cute. Tapi kita tak boleh makan itulah tu. Kita makan orang. Tapi hujan guys. Sedih betul. Kenapa bukan warna hijau? Pastel. Aku pastel ke? White. Pastel lah tu. Tak sabar tengok outfit dia. Pakai sweater macam orang berpantang. Nanti kau kena ikatkan baju kat belakang tau. Aku kata-kata pergi buka boleh, tadi. Boleh ni 30 minit pun boleh tunggu. Okay. 30 minit? Janganlah tipu diorang, tak baik tau. 15 minit je. Tapi orang selalu tipu aku. Masalahnya dia parking kat depan ni guys. Kat depan betul-betul rumah aku. Bukan di tempat parking tau. Sekarang tengok dia. Bukan dia kata tempat parking. Ni betul-betul depan rumah. Ya Allah. Tak, I tak nak you kena hujan. Else. Dah lah. Okay, bye. Sekejap lagi sambung. 1 hour guys, tak tipu. 1 hour guys. Siap. Bang. Guys, now 3:17. We just arrived. Ramainya orang. 400 tiket sold. Yes. Kau rasa? Within berapa minit? Hujan guys. Aileen dah start insecure tengok outfit orang, barang-barang orang. Barang-barang. I macam whatever. Barang sebab kita tak buat apa-apa guys. Kita buat alas je. Kita bawa diri kita orang je. asyik bawa troli.
Ini nanti kena hujan. Sabar. Oh, situ boleh masuk lah. Sini aku dah keluar. Okay. So nantikanlah guys. Tengoklah orang kita orang. Bawa alas je, bawa mat je. Orang lain bawa troli tau. It's okay. Kesian lah ini kena bawa blanket dah. Bukan, kiku dah basah so hujan. The situation right now. Tengok nak berapa guys. Tapi tempat macam ni. Tapi kalau panggil okey kot. Itulah. Semua orang kena bawa payung. Korang kena faham yang dia extrovert, saya introvert. Gitu. Jadinya kenalah saling melengkapi gitu. It's not moving, right? Yes, it's moving. You punya slot kena panggil dan you line up untuk cake dash. Alright. Alright. Thank you. Thank you. Boleh tak mana dua? Boleh sekejap. Okay, thank you. Macam orang tak apalah, nanti I masuk ke update. Okay. Tangan kita dah full gila. Full already. Wow. Sorry guys, I tak boleh stop video. I tak cukup tangan. Tapi tangan tak cukup. Nanti dah balik kita boleh kuih tak bersih. Okay, and guys, apa yang paling Dia dari mana? Dia penuh view. guys, sedikit lah. Keren tangan. Okay, So kita dapat ada jual juga ni untuk cake. cake kan dari ni kan? Ada. Baklava. Don't make that. Sebab you pergi event dari tu kan? Just enjoy the moment. Okay. Okay, kita sangat simple. Korang tengok orang lain. Ada. Very So, extra. siapa pun nak dapatkan But I don't care. baklava you boleh pergi dekat sana. Don't Jemput kat care, sana. guys. Tapi nanti Nanti not yet. Semua orang not yet. extra gila. Hujung-hujung nanti. Extra guna like. Untuk kita. Okay. Simple Kalau je. dekat Simple. Putrajaya Hatu Sebab kita nak all-out. momen melepaskan rama-rama. Hari ni apa? Chill. orang akan dapat kipas untuk leher. Standby untuk Cake berapa ni? Okay, so diminta jasa baik anda juga untuk record momen-momen terindah ini dan juga tag Vanillicious dan juga hashtag apa? Nick 2.0. Picnic 2.0. Okay, so nanti mungkin mana tahu tiba-tiba video anda FYP Boleh, dah baik. kan? And media juga daripada mana hari ni? Kita dapat Media? tisu. Kita dekat shoot. Mhm. Kita orang video represent nak pergi shoot. Nak pergi visit Johor. Adalah, okay. It's okay. Ada dua. Okey, kalau anda nak minta pertolongan ke nak tanya apa-apa, boleh tanya urus dia kita yang pakai Piknik orang lain. apa headband yang ada cupcake kan? Kalau korang ada apa-apa problem, apalah, boleh tapi cari kau kita tak punya apalah, crew yang ada pakai cake punya headband dekat kepala. Bagi aku. Kat sana ada. So aku tak payah okey. view once lah So kat sini. anda boleh tanyalah macam mana nak buat apa lepas ni ke. Okay, macam mana tadi? Sekejap, sabar aku nak. Perlu bantuan Oh, korang record. boleh call. Dan kena nanti anda boleh dapatkan kopi secara percuma dekat sebelah kiri saya ni, okey. And Sini, Don't make that korang boleh face. booking beverages from them. It's okay. and then for sure kat sana kopi masuk tak juga, kopi Ahmed. rasa. Hijau merah. Letup. Oh dah jadi. Dan juga ada ayam kat sini, you guys boleh dapatkan ayam dan boleh collect Saya bunga. nak lipat. Sekejap, saya tak ada bakat. Letak sana sikit. Okay, make sure record momen terindah ini biar video kita jadi FYP untuk kali kedua pula lepas ni. Kan? Hari tu berjuta-juta view kan? Mana parents you? Aduh. Tak datang. Oh, I know already. Sekarang parents jadi bibi. Okay, saya nak tanya siapa yang pernah join Cake Picnic 2.1. Oh, okay, I nak interview dia. Jom. Apa yang nama? Kita nak tanya hari ni dia bawa payung besar. Adakah hari tu dia buat kemah? Hello, hi. Oh, cantik dia macam pengantin lah. Ada macam apa? Dia so you, wow, ni baju sponsor ke macam I mana don't ni? know. Macam dari AJL.
boleh cari duit. Nak ikut tema. Oh, boleh terbang tak jadi? Sakit guys, tangan dekat setengah jam weh pegang macam gini. Now 4:30. Okey, sebenarnya kan ramai yang tengok sini wanita, tapi ada juga lelaki. Yang abang By the way, kita MC join kat dia sini. Apa Zoe khabar? Rahman. Selamat datang. Kan? Itu dekat KL tu ramai juga sebenarnya. Ada juga lelaki Ada. yang join. Siapa nak sebelah situ ke? Teman-teman untuk girlfriend, isteri. Ya, betul. Jadi masih This is ramai my yang cake. tengah nak masuk. This is Ai, apa cerita ni baru start dah makan ni? Ha? Apa cerita ni? Orang tak start ni dah makan dah? Betul tak? hello sini. Piknik. Kuat sangat dekat area sini. Oh my god. Kat sini akan ada pencemaran bunyi sikit lah. Okey. Oh dekat sini. Dulu minggu-minggu dulu Coffee free, guys. dengan kawan-kawan baru sebelum kita start je lagi sebab ramai lagi yang tengah baru sampai. Hello. Yang belum set up dekat sana boleh set up tau. Dekat area K. As the sun will rise. Kawan rasa macam 700 tadi ha. Ini 10 orang dah habis tadi ha. Jangan ambil banyak-banyak kesian, tengok yang belakang-belakang sikit je. Satu saja itu macam nampak banyak je tu. Okey. Tu macam tengah nak buat bukit tu. Satu sahaja ya. Kesian kat belakang beratur tu ha. Tengok je kat belakang. Refreshing guys. Okey. Satu cukup. Balik aku. Make sure you guys kena follow dia orang dulu, okey? Nak tukar Lapar, guys. Media sosial, networking. So sekarang lah masanya. Okey, urus dia kita dah ready Sekejap lagi kita nak letak kek kat sana. Guys, I bising kat dia. I lapar. Ramai. Ambil kek, ambil air. I tengah stres dengan Mina Okey, ni. jom, kita Ambil pakai glove, ambil pakai glove. Ambil pakai glove lah. Takkan nak ambil kek tu macam Standby. kita Yelah. Mak tengoklah nanti macam mana. Aku stres lah. Aku tak boleh nak mendengar kebenaran guys. Macam gini dah tadi. Aduh, kelakar lah. Dan mesti kita tengah nak kena letak kek. Cepat gila. Okey, dah letak. Lepas tu anda boleh ke belakang sikit untuk yang lain masuk. Dan lagi kita akan bagi anda untuk rekod dalam masa beberapa minit. Okey? Jangan no. risau, kita akan bagi masa. Pasal lah dekat kawan dekat Letak je mana-mana. So nanti dia akan Lawa gila. Everywhere. Ainin. Ya Allah, dia lah menang weh. Dia menang. Aku dah nampak juara guys. Okey. Update. Kita orang dah letak kek. Excited. Tak, saya lapar tengok dia. Cantik gila, baik. Bawa kek awak. Cantik. Okey, kita lalu ada yang sesiapa yang dah letak. Pavlova, my god. Keluar daripada Jom, dia minta kita keluar. Kan I love Rasa tak boleh love tentu. this. Takut nanti korang tak Tengok dia sempat update kek boyfriend test. dia. Okay. Dia update boyfriend Yang dah dia. letak kek minta keluar dulu, bagi ruang dekat yang belum letak kek. Update boyfriend, guys. Ini masih ada lagi ruang. aku nak tunjuk Yang dekat belum letak kek, letak kek, hati-hati bawa. Cantiknya kek dia. Tadi time masuk tak sempat rekod. Ini outfit kita orang. Kek sini masih ada lagi ruang. Sini. You look so beautiful. Aish. So ada dia baby. Tadi tak sempat rekod. Okey, letak. Kena halau saya. Okay, kau nak pakai kek apa kat sana? Okay. Saya bagi masa I nak ambil kek. Pavlova. Pavlova? Okay. I tak suka kek sangat. Sebab I tak tahu nak ambil apa. Oh, okay, faham. Maybe kena tengok lagi kek dulu. So I Pavlova lah. You? Ada 400 kek. I nak ambil kek yang paling cantik, yang rasa macam menarik, cantik. I akan ambil sikit. Dia ada 400 guys. So kita nak kena isi Betul. dalam box ni. Tak tahu lah buat ke tak. Tapi ambil sikit lah. Sejak 400. Tapi tak adalah semua. Maybe ambil cantik je lah. Saya ambil cantik je. Aku dah tak nak percaya dah dia. Aku dah tak percaya. Aku cakap glove tu nanti orang suruh bagi kan. Dia cakap dalam bag tu guys. Lepas tu Lepas tu dah tengok bukan glove. Memang memalukan betul lah. Aku pun menggeram betul lah. Kata dia menggeram betul lah. Lepas tu dia buat lagi clear guys. 8 minit. Bukan 3 minit 8 minit. Tapi janganlah tamak, kesian dekat belakang, okey? Banyak lagi ni. Korang ambil masa pusing-pusing, okey? Okey. Grup pertama, are you ready? Dengan kira 3, 2, 1. Jangan berlari. Okey, ada banyak. Santai-santai, semua dapat.
Oh, dia kena switch on dia dulu 35 minit. Okey, boleh standby kat belakang. Group yang kedua. Make sure kedua colour green. Bukan. Mana nak minta je. Kita memang tak sempat nak rekod apa-apa guys. Dengan air berat-beratnya ni je I ambil guys. I kan memilih so I tak tahu nak ambil yang mana. Ni air ni punya. Okey lah daripada air punya. Berat satu. Lepas tu ada 8 minit je guys. Kita tak sempat nak rekod apa-apa. Memang penat. Memang panas. Berapa-berapa Ya Allah habis ni. 6 minit. Yang kek itu orang nampak ni sikit-sikit. Ambil. Sebab dia bagi dia 8 Update minit. voice. Dia bagi pisau dengan Okey, kalau banyak masa saya 3 minit je. Lelaki This yang dapat. cake looks good. Benci sikit macam sedap. Yes. Kau ambil semua kek siapa? Sponge cake. Sponge cake. Panas. Sorry atas part rekod. Memang tak cukup tangan guys. Okey. Tak cukup tangan. Masa tinggal Kotor. 5 minit. The fuck? Ambil tisu. Ini punya baju semua bag. Semua kena krim. Tutup. Tutup? Kotak-kotak Saja je Zoe nak jaga kita. Sengaja je. Jadi ibu pula tegur sikit ni, sikit ni. Okey. Group yang Sekarang tengah queue for the water. For the drink. Jangan masukkanlah. Weh, kurang. Let's eat. Sekejap. Alright, masa tinggal 30 saat. Berat. Baik langkan Kipas pun sana. Kotor dah. Kau tengok baju. 15 saat. 15 saat sahaja. Salah nanti kena. Wah, banyak dah. Baju putih pula tu. 10. 9. Ini tak ingatkan glove. Rupanya. 5. 4. 3. 2. Nak makan. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, I want benci sikit lah. Masa sudah Kau tak tunjuk lagi diorang sama-sama kita punya macam Dah tadi. Tapi tak Berat. pegang. Tak, I mean like macam okay, ni kita orang punya. Okey, masa dah tamat. Group yang keempat boleh keluar. Terima kasih. Sedap. Okey. Panas. Cantik. I need kek ni semua sponge cake. I punya lain-lain. Tak Ada itulah siapa kena tegur tadi tu. ada French cake, ada kek batik, Boleh. ada kek pisang. Korang boleh habiskan kek ni semua satu. Ya weh. Lain pada lain. I ni punya. Tak ada suara. Yang ni semua dah. That's why Okey. So, we complete each other. Tiba. Tapi kebanyakan 3 dah benci sikit dia tu. Sebab saya suka. Okey. Peserta-peserta yang nak top up kek. Mana? Ni sedap. Yang dah habis nak top up boleh datang ambil kek dekat sini. Kau lapar. Okey. Tadi diorang ambil kek tak tau. It's better. Mana dia? Really boleh, better. siapa-siapa nak top up boleh datang top up kat sini. So ini adalah round yang terakhir. Tempat dia. Belum kita tak announce lagi, okey? Ini adalah round yang terakhir. Kasih licin kereta. Dengan bunga-bunga, dengan plate-plate ni semua kasih licin. Masin. Okey, kita perhatian sesiapa nak top up kek untuk round yang terakhir semua ambil bahagian. Minta habiskan. Okey. Kotor weh semua baju aku. Okey. Alright, siapa lagi nak top up kek? Benda-benda ada. Alright, dengan Tak dapat kiraan. kau tau. 3, 2, Sana sikit air tu. 1. Air tu ke tengah kan. Okey, habiskan Kita kasih licin. Last group, ambil je apa-apa sampai habis. Yang tak ada glove, tolong habiskan kek kalau korang Jap. pegang. Jangan pegang kek, tak pakai glove. Siapa nak top up, boleh top up. Boleh lagi. Okey, sampai dah tampak boleh masuk je. Siapa nak top up kek lagi, boleh datang ambil sebelum habis. Okey. You. Ah, Aku ambil banyak strawberry sebab baru. strawberry sikit. Okey. Mesti kek kat JB. Strawberry, Full strawberry. Ini round yang terakhir ya. Ni yang terakhir. Kita bagi Round yang terakhir boleh Ada biskop, collect ada. kek seberapa banyak yang Tak. mungkin. Seberapa banyak yang mungkin boleh collect. Seberapa banyak? Ambil saya berapa lima Dan boleh lagu tak? tu. Boleh kek. Sedap weh. Jangan lupa bunga-bunga tu ambil lah. Buat deko-deko je lagi. Buat video-video bunga-bunga. Ada prop-prop tu kan. Berapa banyak bentuk. Dia dah siap, lepas tu habis. Ya, bunga-bunga tulip ni lah. Sedap tak senyap je member ni. Ni sedap weh.
okey. ambil jalan. Brunch lagi lah. Buat deko. Aku siap ambil krim je. Tak boleh, ambil satu papan tu. Tiba sana. Angkut satu papan. Angkut je. Rasa lah ni. Last choice. Tak nak rasa tak sedap mau ajar. Ambil. Sedap tu. Ya, manis. Aku cakap, apa kek rasa pisang? Oh, rupanya aku ambil kek pisang. Dah tak tahu dah. Korang kita makan mana? Ramai sangat dah. Sebelah kanan ada banyak. Ya, dia punya tak. Apa lagi ah? Dah. Ipan dia masuk. Aku punya sambut. Ni, dekat sini ada banyak lagi kek. Kek Oreo ada. Kenapa Afika makan dengan tenang? Aku macam tak tenang dah makan lah. Saya makan dengan tenang. Dia Siapa buka gelap? siapa Kata-kata ni Baik tolong dulu. ambil lah. Hai, mana kek awak? Dah habis dah? Yang dah ada kopi. Kalau korang nak beli kopi, ada kopi rasa. Nak beli sabun, ada kat Luna Clara. Nak beli ayam goreng, ada dekat Luna Fried Chicken. Okey. Mana? Air free tu masih Kat sini, Nin. redeem. Kalau korang nak redeem. Ni Ferrero Rocher. Siapa-siapa nak redeem air, boleh pergi dekat kopi sebelah sana. Sesiapa nak bunga, kalau ada lagi boleh ambil bunga. Nah, bunga boleh tinggal Luna Clara, kopi rasa. Siapa-siapa nak try body wash Luna Clara, boleh try kat sana, dapat voucher RM10. Ambil je semua. Ai ni dah sini. Betul je terus. Ambil kan? Aku ni tak boleh buka banyak. Habiskan kek anda pada hari Banyak ini. Licin hari ni Nuri. Okey, banyak licin. Dia tengok aku. Ada sesiapa nak top up lagi ke? Nak top up boleh dapatkan. Tengah relax dah, nanti mudah. Dah kenyang, kenyap terus masing-masing. Dah kenyang, dah sedap. Santai betul ya. Kejap lagi tak ada game? Kejap lagi kita ada game. Game ni kita memerlukan tenaga. Dah makan banyak, kita kena exercise. Okey, aku akan rasa ni. Tahu Ada takut. lagi ke? Ada banyak lagi tu. Habiskan. Habiskan. Kasih isi. Ya, dia makan ni apa dia? Ya, dia makan ni apa ni? Asalkan jangan Bagi jual. baju sedap tak? Ni, tak rasa lagi. Yang lagi dia buka kedai, kat pinggir jalan, dia jual RM5 kopi. Kek batik. Ada lagi ke kek? Ada banyak lagi. Kau ada lagi selagi boleh kau. Tu dia. Ni ada banyak lagi kek ni. Ni tak boleh. Cepat. Ada lagi habiskan. Bukan. Kau tak kasi saya kena potong. Ni masih ada lagi, sikit habiskan. Ni masih kotak kosong ni. Dah habis dah. Row yang pertama Dah, nak ni muntah. dah licin. Licin. Row yang kedua masih ada lagi sikit. Ada lagi. Ada lagi. Saya suka ambil kek yang ada sebab macam sedap. Sedap ke? Kosong. Tu je. Analah dia nak game saya balik. Puyuh yang tu. Rasa dah. Dah muntah dah. Dah rasa. Apa? Rasanya. Jahat dia nak kena Tak. game saya balik. Orang tak bayar. Sikitnya kau tengah biar bagi aku bersoni. Kita play safe. Mana lagi? Cepat. Baiklah. Boleh lah. Boleh lah. Dia lagi teruk. Astaga, ini bodoh ke kaki yang makan? Jatuhkan. Red velvet. Makan red velvet. Nak sedikit ni. Ni apa? Sedap tak? Alah, tu Tak apa rasa. lagi? Tak rasa lagi. Ni pun tak rasa. Ni macam Ferrero Rocher tu. Tapi aku tak tahu apa. Oh, kacang. Ada Maya. Tetap. Kasih halus. Where's Maya? Oh. Yapping. Dah yapping lagi. Dia sebab vlog ni aku pendek je sebenarnya kan. Wow. Bird.
Okey, nampak dia kek kita dah habis dah dekat situ. Ada kek ke? Dah lambat. Dia yang aku dah potong tapi dia keras. Aku tak ambil. Yalah. Orang before aku pun biar. Dia potong pada dia. Sebab masa sikit 8 minit je. Patutnya 10 minit je. Awal 15 minit. Dah ke mana dah sebab dia banyak je 400 sikit. Dalam masa 8 minit kau boleh Kat kita. Simpan. Ya, maafkan dia. Sedap. Macam cigarette ni. Ni ni. Yang hanya Sedap tak? Sedap. Ini kurang. Yang ni kurang. Tapi dia ambil buah kat atas. habiskan kek. Sedap. Diorang kena makan kek. Tapi sebenarnya kita ada banyak kek lepas ni. Okay? Kita ada background, kita ada best decor lagi. Tukar je. Coklat. Ini lagi. Sampai soda. Refresh gila. Tak gila. Kek ni diorang boleh makan dekat Next sini. time kalau ada lagi kat JB lah kita orang akan prepare lah. Sebab kita we all busy guys. Busy kerja guys. Kita pun balik keluar kita orang. Bila kita kota-kota box semua tu kena simpan ataupun buat tempat yang telah disediakan. Letak ke tak? Kita dah habis makan. Jadi kita jumpa kat kereta, okey? Hey, Kita dapat kek. kru akan datang kolat. Di bakers. Siapa yang nak beli kat bawah, quantity sangat limited. Betul. Tinggal lagi berapa jar sahaja, boleh beli kat sana, okey? Dekat book sana. Ada Guys, yang tu menang. Menang paling Patut cantik bagus. punya Buat tempat. payung rupanya. Nampak cantik gila. Sorry. Tadi Terima kasih congratulations. dia menang tu yang tadi. Ada lagi? Cantik Oh, sangat. satu isteri dapat. Lagi? Ignore my face. Okay. Sekejap Okay, now almost 7 PM ya. Baru habis. Belum habis. Kita keluar. Kita orang sikit. orang tengah bagi hadiah. Yes. So, apa komen anda event ini? Okay, Best start. lah. Okay, start pada first. First, hujan. And then, register lambat. Penat dia pegang kek tu berat Dah kan. sampai sekarang sakit lagi. Dia pegang kek, saya pegang payung. Okay. Tapi saya macam gini. Faham tak? Dia macam gini. Sakit tu. Sampai sekarang sakit lagi. Dia krem. Lepas So, tu kita start lambat. Around 5. around 5. Lepas tu okay, dia punya 1.0 tu dia 100 packs. Tapi dia bagi Mana Putrajaya? Putrajaya. Tapi dia bagi masa 8 minit. Kita orang ada 400 kek tapi 8 minit. Faham tak? So maybe benda tu dia boleh macam lamakan sikit. Improve lagi satu. Kelang kabut. Kelang kabut. Sebab banyak gila kek. Tak habis, macam tak habis pusing pun. Kita orang macam just banyak sikit. Walaupun banyak sikit lah sebab 400 orang. Lepas tu box dia terlalu berat ya. Ya Allah. Betul. Nanti Afika tunjuklah. Box dia besar tapi berat gila dah. Kek tak banyak pun lagi. Bila dah isi pun lagi lah berat. Kita boleh ke lari pegang ni. Tangan aku Dengan dah sakit. orangnya. Ramai dah terkena kepala. Ya, baju kotor. Tapi okey lah, best lah. Cuma kita orang tak bawa Apa-apa prop. apa-apa prop lah. Tapi okey lah. Tak Okey lah, malu best lah. Ada yang sampai tak ada buat apa-apa. So kita orang okey lah. Betul. At first tu macam bapak dia rasa diorang macam peria sangat So kita orang bawa mat je. Tapi okey je so far. Ada yang tak ikut tema pun ada. Pakai seluar slab, pakai meja. Kita orang macam ni lah. Cantik kan. Okey lah, dapat gambar. Lepas tu bolehlah mengisi. Saya fikir dia je bolehlah mengisi. Ni content for you guys Thanks to her. Masa lapang dia daripada dekat rumah tak ada buat apa hari Sabtu. So kita pergilah sini. Kalau korang tanya, Event. masuk kena bayar? Yes. Yes, masuk kena bayar. Mestilah. Yes. Tapi kita orang dapat kipas. Afiq kata dia tunjuk kan. Kipas lepas tu pewarna makanan. Untuk Tak tahu untuk apa. Untuk kek lah. Tapi bila nak guna? Bagilah benda yang. Lepas tu dapat tisu. Benda-benda biasa lah. Okay. Lepas tu apa lagi? Lagi cuma cuaca hujan lah. Cuaca hujan lah. Tapi tadi orang kena tegur pula. Aduh, depan-depan dia tegur. Sebabnya Afika lambat sangat ambil kek. Orang semua dah dekat 10 jenis kek dah lah. Dia baru 2-3. Dia cakap, hai ni macam mana ni? Sekarang Afika komik je. Zoe tu tegur. Zoe tu tegur. Dia ni baru 2 je. Macam tu. Sebab I susah nak buat decision. Dia blushing. Sampai sekarang blushing. Tak lah.
banyak orang, Zoe tegur dia. Itulah, I rasa susah nak buat decision. Macam, ya ini dah penuh. Sebab saya main ambil. Tapi tak record langsung kan? Tak, memang tak sempat record. Tapi best tau. Tapi tak sempat record. Ni je dah berat. Record lagi. Satu-satu kita orang pakai glove dengan pisau. Betul. So itu je lah kejadiannya. Sebab kita orang tak boleh record, kita orang cerita je lah. Betul untuk korang. Tapi best lah. So far. Kalau next time dia datang JB lagi, korang pergilah join. InsyaAllah kita pun boleh join. Tapi 3.0 ni dia buat dekat Penang. So siapa yang meraja nak pergi, pergilah kau. Betul. Penang. Kita orang dah dapat experience ni, dah okey lah. Dapatlah kawan juga, dapatlah berbual dengan stranger juga. Okay Extrovert lah. Introvert. Sorry. Okey lah juga. Oh, and then cake. Ini banyak pilih cake yang sama je. Sponge You cake. Kalau I pilih burnt cheesecake, kek batik, brownies. Banyak coklat. Aku semua banyak coklat. Dia banyak lah. Tapi banyaklah kenakan satu-satu. Ada yang tak sedap doh kek. Tak sedap. Aku rasa maybe dia order kot. Tapi dia order. Cik sedap hati padahal dia buat. Tapi banyak bakers lah. Mostly situ banyak bakers. Yes, Zika Mazlan ada. I tak dapat ambil gambar dengan dia. I tak jumpa lah dia. Tak jumpa dia. Aku pun tak jumpa. Ramai sangat orang. Kemasan. Lagi kan nak tu. I nak ambil gambar dengan Zika. Tapi tak jumpa dah. Okay. Lagi apa? Apa lagi? So next, kalau ada lagi nak pergi ke? Akan pergilah kalau kat JB. Betul? Akan pergi lagi. Kita orang memang akan buat betul-betul kita orang punya tempat lah. Bawa troli. Orang bawa troli. Yes. Kita orang memang akan cari benda tu. Kita orang memang akan buat. Beri So lepas tu tadi kita orang lalu Ecotropics. Ecotropics tu kita orang ingatkan diorang macam senam. Oh, okay. Dan tadi nak balik senam-senaman tu. Tahu tak? Tengoklah ramai-ramai macam kita ingat orang kaya bersenam. Orang kaya bersenam. Rupanya Bangla security. And ada level. Security dia macam askar weh. Kena hak. Bersenam first lah kita nampak permainan orang kaya lah. Permainan orang kaya. Itu je lah. Itu je lah. So far best lah kan? Best lah. 8 per 10. Yes. Kau? Lebih kurang. Okay lah. Best lah. Cuma kek tu lah I lambat ambil sebab tak tahu nak ambil apa. Weh 400 8 minit. Tapi maybe dia boleh tingkat. Sebenarnya tak setuju sebab tak cukup 8 minit. 100 pack 8 minit. Kau 400 kek 8 minit. Korang bayangkan 400 kek tau. 400 kek. Kita nak tengok memang tak lah. Tak sempat. Kita orang aku banyak skip gila. Banyak sebab nak boleh nak sama-sama. Tak nak berpisah dah lah. Harah pada dah. Tak boleh lah. Lepas tu orang kulu-kili banyak lah. Banyak gila. Tapi ada kek sedap, ada kek tak sedap. Betul? So far pasti. Tapi kek aku tak rasa. Kau rasa? Kek Ray-Ban kau? Oh tak. Aku pun tak ambil. Tapi kek Afika bersentuh. Tapi aku lupa kek aku bersentuh ke tak. Sebab kek dia cantik. Jangan tak ambil kek yang kita orang bawa. Kita orang tak rasa. Itu je lah. So itu je lah. So kita akan berjumpa lagi di next event. Apa-apa event tiba. Di next content nanti. Okay, bye-bye. Okay guys, siapa yang belum subscribe, please subscribe, like and share, and be kind and always do what makes you happy. Bye. Gila.